Hari ni aku nak makan kentang tempoyak dan telur mata. Simple tapi sedap. Yang mana belum bersabar, hilangkan butang tambah untuk bersabar. Jom kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang tak pernah makan masakan ni, mungkin agak pelik rasanya, tempoyak kentang, tapi jujur memang sedap. Nak buat simple, jimat, memang sangat-sangat jimat, tapi power. Goreng kentang buat nipis-nipis macam ni, potong kentang buat nipis-nipis, goreng, jangan sapu garing, goreng ikan bilis garing-garing, bawang slice, bawang kecil umur besar tu slice halus-halus kecil-kecil, yang besar-besar, layukan, goreng, cili api, blender. Ikutlah korang sesuai, nak pedas ke, tak nak pedas ke. Yang paling penting tempoyak. Dekat aku ni suka manis, tak suka tempoyak masam. Jadi kalau tempoyak aku ni yang masam, aku tak gula. Ikut nak balancekan rasa dia. Masak sambal dengan tempoyak tu, biarkan sejuk, betul-betul sejuk sambal tu, baru gaulkan semua barang-barang tadi lah, kentang, ikan bilis dan bawang, untuk menyalakan ikan bilis tu lembik. Yang mana bujang-bujang, kita cuba. Dan pada yang ada family pun boleh cuba, mantap. Nak pakai daun, kena letak daun kunyit Daun kunyit penting. Masak sekali dengan sambal tu. Suapan yang terakhir, wow. Selesai makan, pada yang nak ikut resepi tu boleh ikut macam mana yang saya tunjukkan. Terima kasih pada yang support. Jangan lupa follow, like, comment and share. Tunggu apa aku nak masak, apa aku nak makan nanti. Stay tune guys. Assalamualaikum.